ni ke Parlimen untuk memberi supaya PM letak jawatan berkaitan isu 1MDB. Itu memang kerja dia. Dan apa jua isu-isu semasa akan diambil kesempatan untuk dipolitikkan. Sebab itu saya mengambil kesempatan hari ini untuk menyatakan bahawa pendirian saya sendiri sebagai naib presiden kepada parti UMNO konsisten dalam isu 1MDB ini. Saya tetap berpandangan bahawa isu 1MDB ini merupakan satu isu yang serius, yang penting, yang perlu ditangani. Dan tetapi dalam kita nak menanganinya, jangan ada pihak-pihak yang tidak berdosa menjadi mangsa. Dan dalam proses kita nak menanganinya, mestilah mengikut lunas-lunas dan bersandarkan kepada 3 perkara pokok bagi saya, iaitu pertamanya accountability, keduanya berhubung kait dengan rasionalisasi, dan ketiganya berhubung kait dengan ketulusan. Ini daripada dulu lagi saya nyatakan. Sebab itu perkara yang terbaru yang berhubung kait dengan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, saya tengok ini ada kaitan rapat dengan perkara pokok accountability tadi. Yang sekarang ni pun berjalan dan pihak PDRM telah maklum baru-baru ini bahawa siasatan mereka daripada Shore PAC 20 orang telah pun disiasat. Bermakna bahawa siasatan-siasatan di antarabangsa, sama ada di Amerika Syarikat atau di Switzerland atau di Singapura, ini semua akan membantu kita dalam proses nak mencari penyelesaian. Dan kalau sekiranya ada pihak yang nak mempolitikkannya lah, orang boleh lihat sendiri apa sebenarnya tujuan dan matlamat mereka. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang nak menunjuk jari kepada Perdana Menteri, orang akan fikir sendiri sama ada itu merupakan retorik politik atau betul-betul mereka nak cari keadilan, penyelesaian kepada isu 1MDB ini yang saya dah terangkan sebelum ini, bahawa ianya merupakan satu perkara yang serius, perlu ditangani kalau kita nak meyakinkan rakyat. Tetapi cara bagaimana kita nak melalui proses itu mestilah bersandarkan kepada lunas-lunas secara rasional, tak beremosi. Sebab itu saya tengok kesempatan mereka sekarang ni nak bawa persidangan tergempar di Parlimen. Percayalah lepas ni mungkin dia akan buat rally, perhimpunan-perhimpunan. Itu template kita dah biasa dah. Cuma yang penting sekarang untuk orang yang rasional, kita nak melihat isu ni secara tanpa emosi dan kita mahukan keadilan. Kita mahukan penjelasan, kita mahukan kebenaran. Dan dalam kita nak mencari kebenaran tu, jangan ada pihak-pihak yang tak berdosa jadi mangsa, termasuk pemimpin-pemimpin negara. Bagaimana dengan dakwaan katanya DOJ ataupun Amerika Syarikat cuba campur tangan isu dalaman negara dalam isu itu undang-undang antarabangsa. Kalau sekiranya aset-aset yang berkaitan berada di negara-negara berkenaan, kita tak boleh halang. Kalau sekiranya mereka nak buat siasatan, bagi saya kalau mereka siasat boleh membantu kita mencari penyelesaian, dan mereka yang telah pun dikenal pasti ni dibawa ke muka keadilan nanti. Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri telah menyatakan bahawa tak ada siapa yang boleh meletakkan diri mereka melebihi undang-undang, dan ini termasuk undang-undang di negara-negara yang berkaitan, sama ada di Switzerland, Amerika Syarikat atau di Singapura setakat ni. Jadi bagi saya jangan kita mempolemikkannya, biar proses itu berjalan, dan saya harap bahawa akhirnya kita akan dapat satu kesudahan penyelesaian kepada 1MDB ni yang adil kepada semua pihak. Okay, thank you.